Apa beza kipas shielding yang pakai AC motor dan DC motor? Jom aku review. Untuk kipas AC motor, dia punya respon lagi laju daripada DC motor. Angin dia lagi kuat daripada DC motor, tapi bunyi dia agak bising sikit lah bila on. Harga dia pun lagi murah, jadi kalau bajet korang nak friendly, memang sesuai. DC motor pula, speed dia start dari 6 level. Respon dia lambat sikit lah. Korang on je, nampak? Dia lambat sikit kan? Tapi tak dah lambat sangat. Still smooth. Kelebihan dia, korang tengok dekat remote ni. Boleh forward, boleh reverse. Senang ikut airflow rumah korang. Dan bila dia berpusing, bunyi dia tak kuat macam AC motor. Tapi, angin dia tak sekuat AC motor. Tapi, dia boleh jimat elektrik sampai 60% tau. Jadi kesimpulannya, kalau korang nak kipas yang padu tapi murah, ambil yang AC motor. Kalau korang nak yang senyap, jimat elektrik, banyak kontrol, DC motor memang pilihan yang paling bijak. Jangan lupa fikir juga saiz bilik dengan shielding tau. Sebab DC motor rotate dia lagi smooth, lagi rata angin dia. Kalau nak tahu lebih lagi, datang je terus dekat Alat Dapur berdekatan dengan korang sekarang.